Oke guys, selamat datang di channel Rizky. So hari ini aku akan main game Minecraft Survival musim 8. Oke, episod 1 hari itu saya sudah buat itu dah jalan-jalan dalam zona aku. Dan aku akan cerita tentang masa muda okey. Satu lagi. Okey, dan kedua aku akan tunjukkan. Okey, di sini aku letak kuda zombie dengan kuda biasa. Sudah aku tengok. Kuda ni aku suka tau. Kampung. Separuh kuda ni yang ada isi tulang, manakala ini kuda yang ada tulang. Aku tak nak letakkan apa dia akan isi sebenarnya ada lupa dengan lembu saja. Okey, atas. Okey, macam korang tahu kalau unta ni tak main sama sini, nanti aku akan transfer nanti aku akan bagi balik dan biasa aduh abang ni lagi. Abang awak ni asyik jual barang yang sama lah. Aku terpaksa bunuh. Okey, macam biasa aku nak jalan-jalan lagi sekali. Okey, jadi aku bagi lah supaya korang semua like, subscribe aku nak tengok macam mana korang. Okey, dua hari ni aku nak buat apa sekarang. Okey, aku nak jalan-jalan lah. Biasa aku jalan-jalan dan aku nak baiki semua itu. Okey, ini yang pertama adalah bar yang tengah berkarat. Beban berkarat dari hujan selesai. Tapi bakar ni aku akan gantikan. Ada bar besi. Tak nak. Okey, satu lagi ada. Okey guys, cuba korang komen bawah. Ada lagi tak yang rosak-rosak aku boleh baiki. Okey, nanti episod nanti aku akan buat staff. Nanti aku kumpulkan bahan-bahan dan staff ni kita buat kat atas tu kosong tu. Jadi kita tak letak binatang semua apa dan satu lagi berita buruk aku tak boleh luaskan benda tu lah. Sebab apa, ada bukti-bukti nak hancurkan PNP. Kalau buat PNP hancur semua. Dah hancur. Okey, kita ambil. Okey, dan kita baiki. Ini pun kita baiki juga. Happy Gas tu kita akan pindah di rumah tu. Happy Gas pun binatang juga ke? Happy Gas ni bukan binatang. Tapi senang je. Kita harus buka tali ni dulu. Oh my god, aku nak naik Happy Gas. Happy Gas tu terbang pula. Sini. Happy Gas turun bawah. Aduh. Dia dah turun. Okey, bagus. Satu lagi. Okey, aku nak tali. Okey, kita pindah. Alamak, ada pangkal ni. Tapi nak bawa kena dia. Jangan, nanti habis lah. Riwayat gas ni amat lah. Okey, gas kita pindahin. Ini je. Okey, satu lagi aku pun nak bagi juga. Pertanyaan aku sudah besar. Dan aku boleh kasih binatang makan. Okey, satu selesai. Tapi satu kita biasa kita selesai. Wow, banyaknya. Banyak. Krok semua aku dah tunggu sampai kena aku melek semua. Alamak. Okey, satu lagi aku tahu dalam ni. Buang barang. Okey, kita dah dapat bawang ni. Ini dah bawang pertama kita yang kita ada ni. Okey, satu lagi aku nak ambil beri nanti. Susah. Phone aku sampai nge-lag sampai banyak. Tapi aku bawa cantik. Jangan lagi dulu. Ada kentang beracun. Apa kan? Tanam balik minyak Yang siapa kat bumi dan kebun, tanamlah balik kerana okey.
Ini adalah kawasan ni untuk makanan tapi sekejap. Kawasan crop di sini. Kau ingat ni barrel. Kau ingat ni barrel. Ini kotak ke? Ini pasu bunga. Aku nak jadikan sebagai ni pasu bunga. Okey, wah berry. Okey, biji tu tak pernah ada dalam kotak. Dan okey, alah, kata nak bagi makanan. Apa salah letak balik? Ya. Okey, barang yang aku baru trade dari Pak Odin Trader, aku boleh simpan. Simpan kat mana Simpan yang barang-barang tidak berguna. Ni penyapu kita simpan. Dan ada furnace yang telah masak Ada masak kosong. Tapi ada satu lagi aku nak masak, iaitu masak apa? Kebakar. Tapi nak bakar apa? Aduh, aku tak ada copper. Aku nak pakai copper. Nanti dulu. Copper tu boleh bakar ke? Tengok jap. Copper helmet tu boleh bakar ke? Boleh bakar guys. Let's go. Kita boleh bakar. Bakar lagi. Tak ada lagi copper ini. Okay, tengok betul-betul dia akan jadi copper nugget. Jangan kau dah salah faham copper ni bukan nugget. Bukan makanan. Aduh, penatnya aku cakap banyak setengah sebelum puasa ni. Okay, bila korang buat copper nugget, kamu akan dapat cermin, iaitu copper torch. Copper torch. Mari kita tengok perbezaan copper torch. Kita tengok sama-sama. Okay, ada kayu. Aku akan cari sebagai stick. Ada stick ni macam biasa 4. Okay, untuk buat copper torch, kamu kena buat ni guys. Di crafting table saja. Okay, 4 je lah cukup. Salah tekan. Okay, simpan balik. Okay, ini copper torch inilah copper torch. Tapi kita ganti. Ini kita ganti di rumah kita. Okay, yang ada rumah korang boleh ganti pakai ini. Pakai copper torch ni. Dan sama juga kita pakai gantikan ni. Kita boleh letak juga. Salah. Jangan bucket tu. Kita ni je lah. Okay, lepas tu kita tarik sini. Okay, jom kita jalan-jalan. Okay guys, masa dah tamat. Jadi aku dah tak boleh record. Dah tadi jalan-jalan. Aku